hampir setahun juga aku sembahyang dalam keadaan duduk lah. Okay, dah jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni yang soalan yang tanya aku pasal sembahyang. Sembahyang ni memang masa aku GERD dan anxiety tu, hampir setahun juga aku sembahyang dalam keadaan duduk lah. Tapi dah daripada lepas tu aku dah makin okey. Dah boleh sembahyang macam biasa. Tapi aku sembahyang di rumah lah. Memang tak pergi lagi. Masa tu tak pergi lagi sembahyang di masjid. Okay, apa yang akan berlaku kalau sembahyang di masjid ni, memang akan kacau kita punya fikiran lah. Memang akan kacau kita punya confident. Memang akan duduk dalam keadaan rasa tak stabil, akan rasa bergoyang. Yang tu yang menyebabkan aku akan jatuh. Kita rasa kita trigger dekat otak kita, aku akan jatuh, aku akan pengsan. Aku macam-macam akan jadilah dekat situ. So aku nak cerita juga yang dalam Ramadan kali ni, tapi aku dah okey, aku dah sembuh. Aku pergi sembahyang di masjid di dekat sini lah, kat area sini. Aku pergi sembahyang dan di situ imam baca sangat panjang lah. Aku rasa mungkin dia dah set dah untuk sehari satu juzuk ataupun macam tu lah. Aku rasa macam tu lah. Jadi bacaan tu panjang. Apa yang berlaku kat aku, aku cuba twist otak aku supaya kita dengar apa yang imam baca tu adalah satu keseronokan pada kita untuk kita dengar, kita layan apa yang imam tu baca lah. Walaupun sebenarnya aku pun rasa macam terlampau panjang. Tapi aku ubah fikiran otak tu supaya aku rasa enjoy, aku rasa syoknya dengar bacaan ayat Quran tu. Okey, apa yang betul-betul dah sembuh tu, jom kita pergi sembahyang tarawih. Dan semoga ibadah apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dah in the next video. Ciao.